Lekat terus. Ui, besar kok. Alhamdulillah. Ha. Lubang tu. Allah nak dapat pisang. Oh. Ui, maaf putri. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi tadi Amir Ali Channel. Okay, geng, pagi ni nak main casting lagi. Tapi aku dah bawa mata kabel belut sekali. Sebab petang makin waktu aku main waktu main casting tu nampak lubang belut ada juga. Kita nak try mengai ada dua. Okey, jom. Kita minta ada hasil lah. Hari ni pun dah lewat aku main sebab tadi bawa mak aku pergi klinik tu. Jom lah, kita tengok kita minta ada hasil dah. Let's go. Kita cas-cas dulu sambil show-show lubang belut. Bismillahirrahmanirrahim. Wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama. First cast of the day. Yo, siapa bihun marin. Bihun marin. Bismillah. Oh, sekali. Bismillah. Oh. Strike. Uish. Tak kumpau. Minyak besar. Alhamdulillah. Strike pertama. Tak kumpau geng. Mantap baru. Mencakok toyo pala hitam. Padu tu saya. Bismillah. Kita letak dulu. Kita mengambil dulu. Rumah cantik. Bismillah. Ini belut. Macam ada. Oh, makan. Makan ni. Bukan kata macam ada. Kita tarik. Lekat terus. Ui, besar kok. Alhamdulillah. Ha. Sik benar tak dayak. Tak kumpul belut kan. Mantap. Wow. Belut tamal. Ada minyak mai. Bismillah. Kampung akak sana. Bismillah. Aduh, dah lubang tu. Allah nak dapat pisang.
Wih, putih. Ya Allah. Sak weh. Tengok mana ni? Tengok tali. Rayak tali. Tengok tali rayak. Aduh. Besar oh. Tuih. Tuh. Tengok ada tali ya. Aduh. Ya, alhamdulillah jumpa kan. Tapi ikan tak besar mana. Tali putih. Tali dapur. Ikan besar ni. Gagal-gagal tadi jumpa. Alhamdulillah rezeki. Ingat babon lah. Sentuk-sentuk putih tu. Duduk kat tu. Lubang tu. Okay, ada juga hasil. Umpan tak ada lagi. Saya tak kena cukai. Mantap rezeki. Bismillah. Makan. Ada. Makan. Tengok. Dah dong. Ni kena sentok ni. Tarik. Buat tak tarik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sentok. Okey. Kena. Okey, kena. Allah. Kelucutan. Saung. Bismillah. Makan. Wih. Kecil ke boy? Tak makan boy. Makan. Telan. Kecil apa? Wih, tokok umpan. Bismillah. Sentok. Alhamdulillah. Belut kedua. Senang pula. Wan 2 ekor, belut 2 ekor. Mantap. Saya tadi kau. Padu. Panas. Saya try sikit kita balik. Let's go. Satu lubang layak. Besar juga. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, makan dah. Tu. Tak bunyi pun makan. Bah, kita biar dia makan tu. Dah dah om. Tu lah, tarik banyak. Sentak tengok. Bismillah. Sentak. Okey, kena. Okey. Senang keluar tak apa. Wih. Keras. Wih, sangkut bang. Wih, keras. Korek Selit ke. Akak ni. Alhamdulillah. Nak juga. Bah. Nasib bercekang tadi. Takkan tumpul ni. Pekat. Boleh lah. Duduk kecil. Mantap.
Bismillah. Mai wan je kau. Beri 3 sama. Tanya tak ada ikan. Tanya lah ada ke tak ada. Wah, ada ikan tak? Oh, wih. Oh. Oh, strike. Akhirnya strike ketiga Arwan. Walaupun curut. Alhamdulillah, mungkin strike lah ni. Jom, kita balik tu. Dapat kat Arwan 3, belut 3. Let's go. Okey kan, alhamdulillah kita dah sampai rumah. Ini dah hasil. Casting dapat 3. Dengan belut dapat 3. Belut ni mungkin esok aku masak. Alhamdulillah tak kempau dia tu. Walaupun putih kau saat ni putih tadi. Ingat besar. Saya gagal-gagal jumpa balik. Mantap. Okey gang, ni belut kemarin aku dah siap siang dah. 3 ekor. Lah ni nak cari bahan-bahan nak buat tom yam. Let's go. Ambil serai dulu. Serai pun nak mupuh ni. Cabut gitu lah. Okey, serai dah dapat. Kita ambil daun 5 purut. Okey, 3 helai cukup. Okey, kita ambil lengkuas sikit. Lengkuas nak pindah tangan ni. Ambil saki baki dia. Okey, nice. Okey. Oi, apa? Ayam. Okey, bahan-bahan kita dah ambil. Cuma dia punya sayang-sayang yang kena beli kat kedai. Ya, aku. Cek kedai. Kita lepas ni ayam. Oi, keluar. Keluar. Ayam itu geng, jantan dulu. Biar sekok ni pun jantan kok. Masuk balik pula. Oi. Okey geng, kita nak masak tom yam belut ni aku dah bersiang dah. 3 ekor belut. Ni bahan-bahan dia. Okey tu. Kita ada akak ketumbak. Buat lengkuas. Serai, 2 perut, cabai dengan cube pati ayam. Tu kita ada sayur-sayur ah tu, carrot, tomato, bunga kobe, bawang holland dengan baby corn dengan ada ketumbak. Tu ada paste tom yam dengan sos ikan. Okey, mula-mula kita buat ayam tu. Bismillah. Bismillah. Okey, kita rebus bahan ni dulu. Bismillah. Okey, dah mendidih dulu, kita boleh buah sayur-sayur ni dulu. Bismillah.
Okey, kita bawa paste tom yum. Bismillah. Buat sos ikan sikit. Bismillah. Okey, kita buah belut. Bismillah. Okey, yang tom yum kita dah masak. Kita tabur daun ketumbar. Okey, siap dah. Kita boleh makan dengan kotiau. Mana belut ya? Okey, yang jom kita rasa kotiau tom yum belut. Padu je nak main. Bismillah. Ayam. Okey. Woi, ramai dah. Woi, nak tak? Fresh. Mana ya? Nah, sana. Dengan tulang. Okey kan, itu saja aktiviti kita kali ini. Tapi casting dengan mengai belut kemarin. Betul belut tu kita dah buat tom yum hari ni. Alhamdulillah boleh makan kotiau. Nampak dua. Okey, semoga bertiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kita akan lagi aktiviti-aktiviti kami dengan. Assalamualaikum. Bye bye.